Cuba tengok ayat ni. Nak baca berapa harakat dekat hamzah tu? So apabila tanda mat, tanda ombak tu selepasnya ada sabdu, jadi kita tahu itu adalah mad lazim kalimi musaqal di mana kita kena baca 6 harakat. Jadi dekat hamzah tu baca sampai 6. Okay, tapi tunggu dulu. Tengok lepas tu. Lepas huruf alif tu ada mim sabdu. Yang ni ramai yang terlepas pandang. Ramai yang baca cukup dah 6 harakat dekat hamzah tu. Tapi dekat mim sabdu tu dia lupa nak dengung baca 2 harakat. Jadi bacaan yang betul macam ni. Wala aminal bait. Salah kalau sekadar baca 6 harakat pada hamzah, kemudian 1 harakat je dekat mim. Contohnya, wala aminal bait. Bacaan tu salah. Okey, contoh lain. Kalau selepasnya ada nun sabdu pun kena dengung 2 harakat ya. Kalau ada mim sabdu ataupun nun sabdu, 2 ni. Baca mad lazim 6 harakat dulu, lepas tu baru 2 harakat. Bacaannya, qablahum wala jan. Okey, kalau selain nun sabdu atau mim sabdu, jangan kita panjang 2 harakat pula dekat lam tu. Salah kalau baca 6 dekat dhad, lepas tu dekat lam tu baca 2 harakat pula. Salah, tak boleh. Tak boleh baca waladdallin. Bacaan tu salah. Okey, sekarang cuba dengar dan cuba komen mana satu bacaan saya yang betul. A ke B ke C? Okey, A. At-tammatul kubra. B. At-tammatul kubra. C. At-tammatul kubra. Okey, cuba komen di bawah A, B atau C.